Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alifuddin bin Muhammad Zaharuddin. Saya daripada kelas Bahasa Melayu C. Bagi subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, saya akan membentangkan tugasan kedua saya. Dalam tugasan ini, saya akan menghuraikan sebuah karya sastera iaitu novel Hati Muaisyah karya Zurina Hassan. Pembentangan ini akan dimulakan dengan penceritaan ringkas jalan cerita diikuti dengan analisis kritikan sastera yang terdapat dalam novel tersebut. Baik, kita mulakan dengan latar belakang cerita terlebih dahulu. Ayuh, kita mulakan. Dalam kehidupan, kita akan sering berhadapan dengan pilihan yang sukar, terutamanya apabila pilihan itu melibatkan antara tradisi yang ada dan perubahan yang tidak pada. Kisah Hati Muaisyah ini mengangkat dilema tersebut melalui kehidupan seorang wanita biasa yang sebenarnya luar biasa dari segi kerebahan hati. Aisyah dibesarkan dalam sebuah keluarga kampung yang sederhana. Sejak kecil lagi, beliau telah dididik dengan nilai tanggungjawab, hormat kepada orang tua, serta kepatuhan terhadap adat dan budaya. Beliau bukan seorang yang suka mempersoalkan sesuatu. Sebaliknya, beliau menerima dan melaksanakan apa yang diajar kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dalam kehidupan Aisyah, adat bukan sekadar amalan, tetapi menjadi asas dalam membentuk jati diri. Apabila meningkat dewasa, Aisyah mendirikan rumah tangga. Dari situ, bermulalah peranannya sebagai seorang isteri dan seterusnya sebagai seorang ibu. Selepas berumah tangga, kehidupan Aisyah dipenuhi dengan berbagai tanggungjawab. Beliau mengurus rumah tangga, menjaga suami dan membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Hari-hari yang dilalui mungkin kelihatan biasa. Di situlah terletaknya kekuatan seorang wanita dan seorang ibu, seperti wanita yang bernama Aisyah. Namun begitu, apabila anak-anaknya semakin besar, muncul perubahan yang tidak dapat dielakkan. Anak-anak Aisyah mulai terdedah kepada dunia melalui pendidikan, pengalaman dan pemikiran yang lebih terbuka. Keadaan ini menyebabkan mereka mula mempersoalkan beberapa perkara, terutamanya berkaitan adat yang selama ini diamalkan. Pada ketika inilah Aisyah mula berdepan dengan dilema dalam dirinya sendiri. Perbezaan pandangan antara Aisyah dan anak-anaknya semakin ketara. Apa yang dianggap penting oleh Aisyah mula dilihat berbeza oleh generasi berlalu. Dalam masa yang sama, masyarakat sekeliling turut memainkan peranan. Aisyah berhadapan dengan tekanan untuk menegakkan adat dan nilai tradisi. Situasi ini meletakkan Aisyah dalam keadaan yang sangat mencabar. Beliau perlu memilih antara mempertahankan prinsip yang telah lama dipegang atau memberi ruang kepada anak-anak untuk menentukan haluan hidup mereka sendiri. Konflik ini bukan sahaja berlaku secara luaran, tetapi juga dalam jiwa Aisyah sendiri. Beliau mula mempersoalkan apakah nilai yang dipegang selama ini masih relevan dalam keadaan semasa. Keadaan menjadi lebih serius apabila muncul satu peristiwa yang penting dan benar-benar menguji pendirian Aisyah. Anaknya mendapat peluang yang boleh mengubah masa depan. Namun peluang tersebut tidak selalu sepenuhnya dengan adat yang diamalkan. Pada ketika ini, Aisyah terpaksa membuat keputusan yang besar. Selepas melalui pertimbangan yang mendalam,
Aisyah akhirnya menyadari bahawa kasih sayang seorang ibu tidak seharusnya menghalang perkembangan anak-anaknya. Yang mengambil keputusan untuk memberi peluang kepada anak-anaknya sambil tak melupakan nilai-nilai asas yang dianggap penting. Keputusan ini menunjukkan kematangan pemikiran Aisyah dalam menyeimbangkan antara tradisi dan perubahan. Keputusan Aisyah tidak diterima oleh semua pihak. Terdapat suara-suara yang mempertikaikan keadaan tindakan. Namun begitu, Aisyah tetap berpegang pada keputusan yang telah dibuat. Anak-anaknya mula melangkah ke arah kehidupan yang mereka impikan. Hubungan dalam keluarga juga mengalami perubahan. Jika sebelum ini hubungan lebih bersifat kepatuhan, kini ia berubah kepada hubungan yang lebih berasaskan kefahaman dan kepercayaan. Aisyah akhirnya menyadari bahawa peranan seorang ibu bukanlah untuk mengawal sepenuhnya, tetapi untuk membimbing dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Kesimpulannya, Hatimu Aisyah merupakan sebuah karya yang menggambarkan konflik antara tradisi dan perubahan dengan sangat realistik. Kisah ini mengajar kita bahawa adat dan budaya sememangnya penting, tetapi ia juga perlu dilihat dalam konteks semasa. Yang paling utama ialah bagaimana kita menyesuaikan nilai tersebut agar tetap relevan tanpa mengorbankan kebahagiaan insan yang kita sayang. Sebagai penutup, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang tiga, adat dijaga, kasih dipelihara, hidup seimbang, bahagia sentiasa. Setelah melihat keseluruhan jalan cerita Hatimu Aisyah, kita boleh meneliti dengan lebih mendalam bentuk kritikan sastera yang terdapat dalam karya ini. Antara kritikan yang dapat dikenal pasti termasuklah kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan, kritikan penilaian, serta ciri kritikan seperti kritikan sempurna, kritikan teguran dan kritikan saranan. Di sebalik tenang wajah ini, tersimpan sebuah gelora yang tidak pernah padam. Bukan kerana benci, tetapi kerana setianya sebuah hati. Aisyah, sebuah nama yang memikul beban antara impian dan realiti. Meniti hari dalam lipatan kenangan, mencari makna di sebalik setiap takdir yang tertulis. Kerana pada akhirnya cinta bukan sekadar memiliki. Ia adalah tentang pengorbanan yang paling sunyi dan ketabahan yang paling tinggi. Hatimu Aisyah, sebuah perjalanan mencari diri di celah-celah rindu yang panjang. Kritikan pendekatan merujuk kepada cara penulis mengemukakan isu atau tema dalam karya. Dalam novel ini, Surina Hassan menggunakan pendekatan realisme sosial, iaitu menggambarkan kehidupan masyarakat kampung secara nyata dan dekat dengan realiti. Penulis menonjolkan konflik antara tradisi dan perubahan, khususnya melalui watak Aisyah dan anak-anaknya. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana nilai adat yang diwarisi bertembung dengan pemikiran moden generasi baru. Melalui pendekatan, pembaca dapat memahami bahawa isu yang dibangkitkan bukan sekadar rekaan, tetapi merupakan gambaran sebenar yang berlaku dalam masyarakat setempat.
Kritikan penganalisisan melibatkan cara penulis menghuraikan watak, konflik dan persoalan secara mendalam. Dalam novel ini, penulis menganalisis watak Aisyah sebagai seorang wanita dan seorang ibu yang patuh kepada adat, namun dalam masa yang sama mengalami konflik dalaman bila berdepan dengan perubahan. Perkembangan watak Aisyah digambarkan secara berperingkat, bermula daripada seorang yang menerima segala ketetapan tanpa soal dan kepada seorang yang boleh berfikir dan membuat keputusan sendiri. Selain itu, konflik antara Aisyah dan anak-anaknya turut dianalisis secara halus, menunjukkan perbezaan pemikiran antara dua generasi. Hal ini menjadikan jalan cerita lebih mendalam dan memberi kesan emosi kepada pembaca. Kritikan penilaian merujuk kepada bagaimana penulis menilai sesuatu isu atau watak dalam karya. Dalam Hakim Aisyah, penulis tidak secara langsung menyatakan sesuatu itu betul atau salah, tetapi memberi ruang kepada pembaca untuk menilainya sendiri. Namun begitu, melalui perkembangan cerita dapat dilihat bahawa penulis cenderung menilai bahawa keseimbangan antara adat dan perubahan adalah sangat penting. Keputusan Aisyah yang akhirnya memberi peluang kepada anak-anaknya menunjukkan bahawa penulis menghargai nilai kasih sayang, kefahaman dan kebijaksanaan dalam membuat sesuatu keputusan dalam waktu yang tertentu. Kritikan seniman juga dapat dilihat apabila penulis mengangkat nilai positif dalam watak atau masyarakat. Dalam novel ini, watak Aisyah disanjung sebagai seorang wanita yang tabah, penyayang dan bertanggungjawab. Walaupun berdepan dengan pelbagai tekanan, beliau tetap mengutamakan kebahagiaan keluarga beliau dan berusaha mengekalkan keharmonian. Sentimen ini jelas menunjukkan penghargaan penulis terhadap kekuatan seorang wanita dan seorang ibu dalam menghadapi cabaran hidup. Kritikan teguran merujuk kepada usaha penulis menegur kelemahan dalam masyarakat. Dalam novel Hakim Aisyah, penulis menegur sikap masyarakat yang terlalu terikat dengan adat sehingga mengikat kebebasan individu, terutamanya golongan muda. Selain itu, sikap segelintir masyarakat yang mudah menghakimi juga turut dikritik. Teguran ini disampaikan secara halus melalui konflik yang dialami oleh Aisyah tanpa perlu menyatakan secara langsung. Kritikan saranan ialah cadangan atau jalan penyelesaian yang dikemukakan oleh penulis. Dalam novel ini, penulis Zurina Hassan menyarankan agar masyarakat mengamalkan pendekatan yang lebih terbuka dan seimbang antara tradisi dan perubahan. Melalui keputusan Aisyah, jelas bahawa penulis menggalakkan ibu bapa untuk memberi ruang kepada anak-anak sambil tetap membimbing mereka dengan nilai yang baik dan penuh kasih sayang. Saranan ini penting bagi memastikan keharmonian keluarga dan masyarakat dapat dikekalkan dalam arus perubahan zaman. Secara keseluruhannya, Hakim Aisyah bukan sahaja menceritakan kisah kehidupan seorang wanita dan seorang ibu, tetapi turut mengandungi pelbagai bentuk kritikan sosial yang relevan. Kritikan ini membantu pembaca memahami realiti masyarakat serta mendorong kita untuk berfikir secara lebih matang dalam menghadapi perubahan zaman.